Okay guys, Assalamualaikum. Kita nak review cepat-cepat. HRV ni masuk kat tempat kita ni tengah bulan puasa ni, buat satu job je, iaitu power boot. Ini HRV lama, kita buat power boot lah. So benda yang kita tukar, dia punya absorber ni ada lubang satu tapi cantik. Okay, lepas tu sama juga sini. Lepas tu ni kita tukar, dia ada switch je. Lepas tu ini dia punya lock dia kita tukar. So wiring ni kita jalan lah, modul kita simpan sini. Okay. Ni ada tapping satu untuk kick sensor. Kick sensor kita akan, ini adalah kick sensor lah. Kita akan placekan dia lah. Okay, dia detect pergerakan lah. Biasanya kita letak tepi sikit. Kalau letak tengah masa kita kemas barang, dia senang tutup. Okay, jom kita tengok review dia, cara guna dia. Tekan, dia akan tutup. Sangat soft. Okay, sama buka, tekan handle asal ni, dia buka. Okay, nak set tinggi, korang tolak mana yang korang nak, tekan ni sampai bunyi sekali. Okay, dah set tinggi . Okay, ni kita tengok. Kalau dari jauh korang boleh buka pakai ni, tekan 3 kali. 1, 2, 3. Dia buka. Tutup pun boleh pakai ni. Ok, tutup pakai ni. 1, 2, 3. Soft close. Ok, semua rapat. Kat dalam ada satu button, dia ikut lampu lah. Tekan ni, hold, dia buka. Sama juga, dah buka, boleh tutup, tekan lama-lama. Ok, dia punya kick sensor bila start kereta je, dia terus off. Dia hanya buka bila kita. Ok, itu saja kan untuk kereta ni. Siapa yang berminat boleh terus WhatsApp nombor saya. Kita akan arrange masa appointment dan sampai barang nanti kita pasang . Ok, jumpa lagi.